yang besar. Hampa tahu tak, ramai bisnes kecil struggle sebab tak tahu ada 3 tools ni. Sedangkan tools ni boleh tarik pelanggan tanpa perlu viral langsung. Kalau hampa baru mula bisnes atau tengah struggle nak tarik pelanggan, ni saya share 3 tools yang wajib guna kalau hampa nak nampak lebih profesional dan convert lebih banyak pelanggan. Yang pertama, Google Business Profile. Google Business Profile ni ialah tools percuma daripada Google yang bantu bisnes hampa muncul dekat Google Maps dan Google Search bila orang cari berkaitan dengan servis atau produk hampa. Apa kegunaan Google Business Profile ni? Yang pertama ialah pelanggan boleh tengok lokasi, waktu operasi dan nombor telefon. Yang kedua ialah boleh kumpul review pelanggan. Ni yang buat bisnes nampak lebih dipercayai. Lastly, yang ketiga, dapat meningkatkan volume dalam carian tempatan iaitu local SEO. Kalau bisnes hampa tak ada Google Business Profile ni, apa yang akan jadi? Pelanggan takkan jumpa hampa langsung bila search kat Google. Yang lagi teruk, bila depa pergi dekat kompetitor kita. Sebab nampak iklan depa lebih trusted dan senang untuk dihubungi. Hampa nak tahu tak? Ada bisnes kecil naik 3 kali jumlah pelanggan hanya sebab kemas kini Google Business Profile dan kumpul review pelanggan secara konsisten. Yang ni tak keluar modal langsung. Yang kedua ialah Google Ads. Tadi tak payah keluar modal langsung. Yang ni kena keluar modal. Tapi ikut kemampuan, berbaloi lah kan nak guna. Kalau hampa nak dapat pelanggan dengan cepat, hampa boleh guna Google Ads. Hampa boleh iklankan produk dan servis hampa tu pada orang yang tengah cari benda yang sama. Apa pula kegunaan Google Ads ni? Yang pertama, target berdasarkan keyword. Contohnya hampa set keyword sebagai Korean restaurant. Mana yang search pasal Korean food, restoran yang menjual hidangan Korean akan keluar. Yang kedua ialah Google ni dia sesuai untuk search ad, smart ad, YouTube ad, display ad dan juga shopping ad. Dan lastly, ketiga, boleh set budget ikut kemampuan sendiri. Serendah RM5. RM5 pun dah boleh start tau. Tapi tanpa strategi dan A/B testing yang betul, iklan kat Google Ads tu boleh bakar macam tu je, boleh lesak tanpa dapat hasil. Banyak tau bisnes kecil yang dah terkenal sebab tak tahu macam mana cara. Satu, kempen Google Ads yang target audience tepat boleh jana ROI 3 hingga 10 kali ganda walaupun bajet tu kecil. Yang terakhir ialah Ubersuggest. Ubersuggest ni tools SEO daripada Neartel yang senang untuk digunakan dan sangat sesuai untuk bisnes kecil yang nak naikkan visibility secara organik. So, apa itu kegunaan Ubersuggest ni? Yang pertama, cari keyword yang ramai carian tapi kurang pesaing. Yang kedua, analisa website dan artikel pesaing. Yang ketiga, cadangkan konten untuk tarik trafik percuma ke website ataupun blog. Kalau hampa buat konten tanpa tahu keyword apa orang cari, konten tu akan tenggelam dalam Google. Tak ada siapa nampak, tak ada siapa klik, rugi masa dan juga tenaga. So, dengan strategi SEO yang betul, guna Ubersuggest ni, ada website bisnes kecil, boleh dapat 1000 lebih visitor sebulan secara percuma. Bayangkan potensi jualan bila trafik masuk tanpa bayar ads. Kalau hampa nak bisnes kecil nampak besar, boleh guna tools yang betul. Semua tools ni senang je nak guna, mesra bajet dan hasil besar kalau guna dengan strategi. Hampa pernah tak guna mana-mana tools ni? Kalau pernah, boleh share pengalaman hampa kat ruangan komen. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi next video.